Berekeh Ninja Merdeka. Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi Ninja. Okay, hari ni 26 April 2025 kita ada eksplorasi ke Bukit Berekeh. Kita sekarang di Bawong Central. Ni point ni point. So, sekarang kita sesi taklimat bersama guide-guide Ninja. Untuk jarak perjalanan 2 halos 5.7. So hari ni kita ada 27 orang peserta. Kita keliling dulu kan. Nak berhenti pun jangan terlalu kerak berhenti lah. So perjalanan lebih kurang dalam 2 jam ke 2 jam setengah. Untuk pendek kan orang kata. This is Bawong Central, Bukit Berekeh, Sungai Sipot guys. Nanti dah sampai kat sini. Kalau boleh jangan
Ninja buat satu grup ni. Akan nanti ya. Sebab malam ni pun abang tadi kata lebih kurang 100 ke 100 setengah macam tu dah rak video back ramai juga kan. Kita akan buat foto group dalam tu. 8 lepas tengah. Foto group korang nak pukul berapa? Awal sikit. 8 boleh? 8 ke 8 suku? Boleh Dia lepas foto group tu terus turun lah. Kira last lah, last activity. Dah ke 8 8. okey. Oh, tu juga. Ada apa-apa soalan? Jadi toilet atas tak ada So saya nak fikir tu mana-mana lah. Jangan gerak seorang lah. Selesai dah kot lah. Yang tu je. Itu je. Alright, kita sambung next video. Apa-apa kita luncur dahulu. Siapa depan siapa belakang. Siapa depan, siapa belakang. Toilet saya akan lead depan. Siapa yang Alright guys, kita kembali semula. Okay, kita sekarang di starting point ladang kita memasuki kawasan ladang. Kita dah berjalan daripada midpoint kat Bawang Central lebih kurang 1 km dan kita memasuki pintu gerbang ladang. Ladang sawit. Cahaya nur. Ni ninja jauh ni. Ninja jauh datang. Lagi 9. Ayu ni dia dekat dengan kamu Pak Long. Cuma Pak Long Felda dia Felda sebelah-sebelah. Felda sebelah-sebelah. Kampung sebelah. Tajuk menyakat member Hari ni kita tak tahulah ada awan kapek ke tidak, rasa macam tak ada. Tapi kita layan sunrise lah. Kita layan sunrise, apa yang ada rezeki kan. Moga-moga selamat sampai naik, selamat turun. Saya pergi lumpur. Balik dia lumpur. Kena bawa dia dekat ni, Irau ni, dia tahu kan. Main lumpur. Turun tak rasa kaki dah. Makan dalam hujan. First time ni makan dalam hujan ni. Nasi boleh digubur weh. Jaga depan tu ada lecak tau. Boleh elak lah kan. Yang tak boleh elak tu lain cerita. Hari ni kita buat sandwich berekeh. Dua flavor. Diketuai oleh siapa? Chef Ifa. Pak Long tak terlibat hari ni. Pak Long videographer. Ni ramai ke gadis ni. Rasalah air tangan ke gadis. Balik-balik Pak Long, balik-balik Pak Long. Bungok dah. Takkan sandwich pun tak reti. Nasi goreng bujang.
Baby okey baby? Baby nak gula-gula? Dengan Pak Long tak apa, minta gula-gula. Dengan orang lain jangan minta gula-gula. Kan? Moga-moga rezeki kita sampai tak berebut tempat. Tengok gaya macam kita je yang tak tahulah kalau tak perasan ni. Nampak macam kita yang pertama. Lagi sikit. Satu ekor. Okey dia. Kena air tawar ni. Bibi hari ni kata-kata Ada kata-kata. Naik selamat, turun selamat. tu dah terima kah? Naik selamat, turun selamat. Alhamdulillah. Dia tu ayat Pak Long. Pak Long curi dia. Anak didik. Dah ada 3 ekor lah ni. 3 ekor ni nak kena bawa lah lepas ni. Ha. Agak hari ni main drone tak kaku lah. Dah lama tak main drone ni. Dekat kelapa sawit. Sempang tea. Dekat Sintang, dekat Sintang. Lain dah, naik ah. Tak apa. Dia kat sini. Sat lagi tengok kat tali. Ha, tengok kat tali. Blank. Ha. Baby, nama tu baby. Tak nak bawa baby. Dia kena beli lain lampu tu yang boleh adjust atas bawah kan. Kenapa dia cakap tak boleh? Boleh. La ilaha illallah. Dia cakap tak boleh. Cakap je lah tak nak pakai, senang. Dia boleh ke? Awal lagi nak sejuk. Dia ni Nanti tidur pakai sleeping bag. Pak Long bawa sleeping bag. Tapi ni kalau 2000 ni menangis pikul ni. Kalau 2000 ni menangis pikul ni. sanggup saya. Balik-balik nak pasang badan ah. Saya jadi macam tobat ah. Dia bukan tobat hiking tu. Mikul barang. Kan? Oh, hari tu Allah tanya. Nak ke? Bawa ni. Tahan. Oh, dah cuti payah dapat. 4 hari memang payah dapat cuti tu. Dia tak sempat aja nak training. Nak pergi macam tu betul-betul kena training betul-betul. Dia tak boleh sikit-sikit. Walaupun walaupun camping tu boleh kata naik santai. Ni. Mikul ni.
Alright guys, kita sambung ni video. Apa-apa kita luncur. Alright guys, kita kembali semula. Baby okey? Minum air tu. Dalam muka. Tengok, mana? Kokol kan jadi. Kalau pusing. Ha? Kokol kan jadi. Kokol kan jadi. Mengah guys, pikul lot. Abayun, semuanya okey? Okey. Video okey. Kak Ayah. Kak Ayah okey? Kayak okey. Okey. Lawa okey. Berapa lama tak exercise? Ni checking yang lawa. Kita lawa. Lepas ni apa? Pak long. Kok lu sekohnya ah. Berkicap. Habis Syah? Jom. Saya tak tahu apa yang saya tahu. Tadi ya. Dogi kan. Ha? Dia tanya lepas ni apa? Tali yo. Masyarakat. Nak ke tak? Nak lah kalau buka. Ayah tak pergi tangan ha. Buka kan? Kena cakap. Tunjuk aja tak boleh dah. Minum sikit-sikit je. Tak payah. Ipo jogi. Dari sikit bawah lu. Lampu saya. Ni Weh. kakak. Dah. Ni kita pisang. Nanti wadidau Tak nak. Ha? Tak nak. Lu tak nak wadidau? Buat dengan Syah. Buat dah Syah. Tu kakak buat. Tu dan kakak. Tunggu dulu. Tak nak off. Alah, hiking kan? Baby kuat lah. Pak Long pun takut ikut baby. Pusing. Ha. Gula-gula. Baru duduk. Boleh masuk dalam seluar kan? Ha? Ya, ada tak apa. Ini matang ni lah. Okey tau. Alright guys. Kita sambung next video. Buat adidau. Ah. Adidau. Nanti wadidau Tak nak. Ha? Ha, mana ni? Oh dia. Terus Relax dia tak ada. Dia pakai hat ni. Apa? Tak ada dekat ibu. Alright guys. Kita sambung next video. Apa-apa kita luncur. Alright guys. Kita kembali semula. Kita di puncak tipu yang pertama kita dah melepasi. So sekarang keadaan berkabus kalau korang nampak betul-betul nampak kabus. Hati-hati, kabus dah start. Jadi dia jadi kelam.
Tak payah suluh ke depan sangat. Suluh tempat nak langkah je. Dia dah start kelam, nampak? Kabus. Kabur tu bang. Ha. Jaga langkah. Nanti akan kelam Dia tolak ni. Tengok ni. Ha. Slow-slow je. Slow-slow baby. Slow baby. Boleh belum? Hmm? Dia dah bosan. Lagu ni auto jalan. Ni jiwan. Pakai telefon. Telefon tu akan jalan sendiri je. Okey, tapi kita nak review belum? Ada. Sat lagi tak dapat nak roger. Aku nak reno, tak lu. Ibu tak sabar nak reno tu lah. Peragas lah. Tu je cerita dia. Mun jaga kat Yoha. Dia start ngantuk lah tu. Nak pi juga cakap Mek ni tolong pi tengok. Lepas tu minta Una tu dengan apa Ayu. Kak okey sikit lah kan. Sebab Ayen pun ada ke. Dia jangan tersalah sempang. Ada sempang Y je kan. Tu je. Sebenarnya jalan ni tak susah pun. Dia jasa ke jalan lah. Tapi dia ada sempang Y lagi pecah, takut sian dia orang naik yang puncak kedua tinggi tu. Kiri kena kiri. 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 Kiri rendah. Kan boleh cakap. Nanti daripada dia tanya kita tu. Ni kadang dah kelam dah. Kita kena main dulu. Okey, kiri. Tak yang kanan tu pokok lah. Tapi dia nampak macam jalan kan. Dia nak pergi ni banyak belah kiri ambil. Slow je. Jaga dia, kita penunggu ni banyak braking, lutut akan makan. Baby pakai depan lah. Dia laju. Dia boleh nampak jalan juga tu. Mata dia kuat lagi, jadi dia tengok je. Dia pun dia tak takut orang, jadi dia boleh dengan sesiapa je. Dia ikut je, dia okey kan. Dia okey je. Dah start kelam sikit. Nampak? Tak nampak? Tak nampak, tunggu set. Nampak lah ibu? Nampak. Kalau ni pok, tanya ibu. Nampak tak? Pek ni, pok lagi. Dia pok. Habis. Ni ibu bawa kain dia. Bawa. Aduh, lambat. Ni. Takut dia orang tak nampak jalan. Set. Tangan tu boleh. Pak Long menuju ke posisi. Tak. Mai. Sebab dia dah ada start kelam kan. Sini boleh ikut, itu boleh ikut. Slow-slow je. Dia kelam sikit dah. Sekejap baik, takut batu licin. Ni sini ada satu. Tapi ni pun tinggi ke. Hak ni pun nak turun pun boleh ke. Tu boleh ke. Tak apa, slow. Ingat slow ah. Nak leleh. Turun kat ni. Tapi kena jaga dekat dahan ni Turun situ kita suluh-suluh semua.
Baik-baik baby. Kalau bagi jatuh pasti tahan dengan mulut lah. Tangan pegang lampu, tahan mulut je. Lampau sangat lah. Duduk. Betul. Okey. Faham. Bagi butak ni. Bagi gelang tangan lah. Tak apa. Ngesot tak apa. Yang penting kita punya badan rendah dekat batu. Kalau jatuh pun tak sakit macam tinggi. Rendahkan badan, tak apa. Suluh hak ni dulu. Slow. Tolonglah jaga kaki. Janganlah bagi Pak Long sakit kepala je kaki. Jagalah kaki, tolonglah. Hak tu Pak Long paling penting kaki Set. Settle hak ni baru kita jalan. Boleh. Sikit lagi. Dah. Okey dah. Rendahkan badan. Rendahkan badan, macam mana badan duduk di atas. Long. Kena pakai spring lower lah. Pak Long bukalah lagu lain. Alah, kena kalih kat sini. Jauh sangat kaki tu. Naikkan sikit kaki. Okey. Set, tunggu set. Angkatlah pungkok tu. Bunyi lebih. Bahu. Saya dengan Pak Long pelanting. Okay. Dia Pak Long biasa cakap tahan, bukan tolak Pak Long. Tolak Pak Long pun tak daya cakap. Mai. Bagi Pak Long jalan tu. Bagi bapak lalu bapak. Mana tengok. Silakan bapak. Anak. Ni hampa tutup jalan Pak Long. Hampa tutup mana Pak Long nampak. Memang tak jaga. Tak lagi. Sebab dia orang tak kompres. Ni ada checkpoint kan? Ada? Ni setengah checkpoint apa? Dia kalau ikutkan kita sekarang ni checkpoint 2 ataupun puncak tipu kedua. Checkpoint 2 lah. Yang tadi kita berhenti tadi? Kita berhenti tadi satu. Dia semua ada 4 kan? Dia ada 4 yang puncak tipu. Hak ni menuju puncak kedua ni. Ni. So kita cross kat ni. Kalau hampa naik ni menyala. Menyala bosku. Dia curam ah. Ni hampa tengok menaik nampak. Okey. So kita orang cakap cheat sikit lah. Bawah lagi. Jadi tak. Simpang ni bawah kiri.
Dia banyak belah kiri je. Nanti main belah kiri banyak belah kiri. Nanti siang nanti hang pun tengok oh macam ni. Oh best. Ni dah start kelam ni. Kabus mai. Baby? Tak ada dah, kita antara geng yang last, jadi kita laju sikit santai, laju sikit santai. Main kata ada okey-okey ni. Hai, sampai dah kah? Tu, picit lah tu. Hang dengan Ifah je lah jerit. Dia tak payah pakai tu, dia jerit lah kata hang dengar lah suara dia. Ada. Dia tak pakai okey-okey, dia jerit je. Nampak tak payah pakai okey-okey. Hela tak payah pakai tau tak? Dia orang mana? Orang Melaka? Penang tak? Kedah tak? Penang tak? Siapa Melaka? Siapa dia Melaka? Melaka siapa? Melaka awal. Mana? Mana? Ni Melaka awal. Oh. Dia mana? Mana? Pak Long macam siapa? Dia pula mana? Dia boleh lupa Dia Melaka ah. Sepelak dah. Okey, mari. Slow. Beginilah guys, cuaca dan juga suasana di awal pagi. Santai. Ha? YouTube. Mainlah nanti siapa-siapa subscribe, like, tengok. Apa dia? Ninja Gunung Hikers. TikTok follow lah. TikTok type je Ninja Gunung Hikers. Sama je. Support. Tak berani nak janji, tapi tengok keadaan macam tak ada awan kapek. Tapi kita kejar sunrise lah. Boleh. Minggu lepas Pak Long pergi 19, tak ada, kabus main tebal. 20, oh rezeki dapat awan kapek. Sini. Dia punya suhu. Dia dapat. Dia sini nak kata kadang-kadang boleh dapat tapi susah juga. Ikut lak. Tapi tengok gaya macam tak ada. Biar dia lah takut dia tergelincir. Tapi dekat laluan ni, belah depan tadi, kalau waktu siang, hampa boleh tengok macam vibe overseas tau. Ni, daun-daun apa, rumput ni. Besok, ya siang. Esok kita lalu lagi, hampa bergambar lah kat ni. Memang dia vibe macam overseas punya style. Hari ni tak nampak lah. Tu. Pergi mana? Tak tahu. Kan dia cakap. Dia cakap kalau salah, tu naik kat atas, seksa diri. Lepas tu turun balik. Turun balik. Oh, mungkin boleh jadi yang tadi. Boleh. Yang perempuan 5 orang. Okey ke kat atas tu? Kelam. Tinggi lah. Sebab dia tak nampak. Sebab kalau tak tahu memang tak perasan jalan tu macam ada sebelah sini kan. Macam Pak Long pun bukan, dia bukan tak hafal. Masalah bila jauh, kejap. Kita kena tengok betul-betul. So kena bagi laluan dekat dekat kita dah dapat je. Ya. Nampak tengok. Kita potong tu. Main depan sikit, kumpul sini dulu. Kat belakang tu ada. Tu dia. Nak seksa diri boleh lah. Benda boleh keras, kita keras Banyak sangat lampu Pak Long. Cari sampai dapat. Yang ni kadang pun orang buat pot bergambar ni sini. Isu.
Bukan esok, satgi. Satgi. Esok nak main lagi. Elok. Ha. Elok. Siang lah, siang santai kan. Berapa banyak bukit ni? Ish. Ada lagi lebih kurang 2. 3 lah nak sampai ke puncak. Tapi ambil kanan tadi. Tadi kita turun pula ni. Ha, turun. Dia roller coaster. Naik, turun, landai, naik, turun, landai. Atas sampai bawah. Ha. Habis? Tak mau pakai? Gata tangan. Okey, gata tangan. Ya, dia pun jauh ni. Bayung. Depa kena tu. Skip pacak keluarkan dah. Boleh. Mantap. Okey. Mantap coy. Ada di belakang. Mana dia? Apa ni? Lili. Tu ada itu. Ada dengan para wanita. Alright guys, kita sambung next video. Apa-apa kita luncur dulu. Bukit Cebang Pak tunggu sana. Dok. Alright guys. Kita kembali semula. Kita menghampiri puncak Bukit Berekeh. Kabus tebal guys. Tak apa jalan tu. Beg tiket 4 bang. Mek ni belakang. Tu beg. Bibi, mai sini. Cik kakak. Ni gitu lah. Buka kepala tu. Lagu tu. So tetap tanya gitu. Ni cik kakak mana? Suluh cik kakak. Mana? Ni. Baby dah sampai tu. Nampak tu. Nampak tu. Bukit Berekeh. Tu. Tu. Pak Long, adik sampai dulu. Asal Pak Long kena buat mandi dah. Asal pula dah ni? Ha? Hang tak jaga mak hang pun. Ha. Sampai ni lepas semua. Ha. Pak Long cakap apa? Ha. Adik tengok tu. Ha. Tak ikut. Ni pelepas diri je. Tadi Pak Long kata apa? Dia tak ikut weh. Tu Pak Long. Ada orang sampai dulu dengki. Tak ada orang lagi Mana lagi anak-anak? Nundue. Sunrise tang mana? Sunrise tang sana. Tu sat lagi. Belah sana. Ni, tengok ni. Sunrise tang sana. Ha. Tu belah sana, belah sini, ni. Sana tu sana. Ha. Lepas tu kita sila ambil pot ke? Boleh je tang sini. Sini pot okey sikit. Sat lagi mai tang sini. Okay, guys, kita berehat dulu. Kita jumpa after subuh nanti. Kabus tebal guys. Kabus tebal. Apa kita luncur. Bye-bye. Rehat Good night. good night. Bye. Okay, korang Cik Miza ni nak masuk YouTube ni. Say hi. Okay. Nanti tengok kat YouTube. Boleh. Okay. Nama apa? Apa ibu? Ni YouTube. YouTube Ninja Gunung. Ninja Gunung. Ninja Gunung. Ha. Ninja. Ninja Gunung Hikers. Mesej kita. 他讲拍哦，这个人单个。我站起来。对，我们要做这个。 Ingat belakang sikit. Buat video. Dah, adik dah recording dah ni adik. Dah record. Oh. Okey. Apa tu? Adik. Muna. Ni dah ni tu. Dah record dah tu. Tu nampak dah. Okey, ibu mula daripada sana. Nanti cut lah ya. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ni 27. 27 hari ni.
26 April bersama 27 Syawal 1446 Hijrah. Kita berada di puncak Gunung Berekeh. Jadi you all boleh layan awan kapit. Sunrise dah tinggi. So kita tengok apa ada di atas Bukit Berekeh hari ni. Masyarakat Bahari Raya di atas Gunung Berekeh kan? Bukit Berekeh gunung pula. Tok Din. Kita panggil pakcik-pakcik. Abang? Tok Din. Oh, Tok Din. Okey. Cantik iPhone. Okey. Fotografer yang berpengalaman hari ni tolong photoshoot untuk line up ninja. Apa perasaan anda apabila sampai di puncak Berekeh? Nak turun. Nak turun? Oh, okey. Perasaan anda? Penat. Penat. Nak repeat lagi tak? Tak mau. Tak mau dah? Sebab naik lambat. Oh, naik lambat. Okey. Okey. Admin, take note nah. Tak mau jalan lambat. Apa perasaan anda apabila sampai ke puncak Berekeh? Anda rasa? Anda ke kamu? Saya rasa nak datang lagi repeat. Okey, kita repeat again. Macam itulah saya pun. Okey. InsyaAllah kita repeat. Okey. Ninja siap. Ninja dah siap. Okey, kita bagi peluang. Menapak santai nak OOTD. Bagi peluang ninja. Naik. Sorry. Okey, hari ni masyarakat dari mana bang? Menapak santai. Dari mana? Kuantan. Oh, yang datang dengan van tadi ya? Ya. Oh, okey. Okey. Yang baju hitam tu. Ramai masyarakat hari ni. Hai all. Tumpang lalu. Dari mana? Dari Sungai. Dari Sungai. Oh, orang dekat. Okey, jom kita tengok. Ninja chef sedang menyiapkan sandwich. Siapa chef hari ni? Kak Ifah. Semua campur-campur. Oh, Kak Ifah. Sorry. Kak Ifah. Weh, campur-campur ni. Kak Ifah hari ni. Hari ni menu di atas Berekeh. Sandwich, tuna mayo dan egg mayo. Okey. Bapa ni, layan dia raya. Apa ambil roti? Hari ni tak ada nasi goreng bujang Pak Long. Apa yang ada? Okey. Dipanggil ninja yang Ni kan. Nak ke? Sat cik Zah bawa dulu. Sat, Pak Sat. Okey. Fahim Sat. Kita dah nak turun. Lepas ni kita nak pergi mana? Bila tak mandi. Okey, jom. Jalan dulu Saya Pak Long ligan lah. Banyak pula honeybee hari ni. Teman kita turun Berekeh. No, jangan hinggap pada saya. Okey. Kita tengok macam mana. Baby, jangan laju sangat. Tunggu. Kita nak turun. Boleh layan trek menuruni. Watch your step. Bye Berekeh. Okey, kita repeat lagi Berekeh. Ni step muatan berat apabila menuruni Berekeh.
Slow but steady. Woo. Dia dah cikgu laju dia. Jom baby. Sat Bi. Mau dia resto kan nak bantu lah. Sat kita tengok dia turun dulu. Macam mana dia turun. Matahari dah tinggi dah kawan-kawan. Nak pegang? Nah. Kita ambil alis ya guys. Ambil alis ya guys. Saya mau fokus pada jalannya. Allah. Tapak kat siapa tu? Ibu ninja. Mana baby? Member tidur lama. Oh, puas tidur. Boleh tak pegang saya? Boleh. Ikut tali. Ekstrim banget. Ekstrim banget guys. Ketak lucu. Dan ketik mula keren. Mak Haida, mak punya botol air. Ambil sini lah. Oh. Tudung dah barai. Oh, ada tali kan? Ada tali. Tu kok ni tu senang sikit. Putri tunjuk yang kat depan ni. Saya yang kat depan tak orang dekat dalam. Ni lah. Licin.
Mermen. Allah Allah. Baby depan dah. Baby slow baby. Tolong dia. Lagi banget. Ush. Baby duduk mana? Baby duduk depan. Duduk depan. Dia punya siapa? Tak tahu. Mun duduk depan kan? Mun duduk belakang lah. Belakang. Baby, jom. Baby, jangan piang banyak. Di sini ya kita. Yo. Kok ni nak pergi ke mana kok tu? Tuan aku ikut dah. Bawa apa ni? Jangan lokasi kalau. Mulai sing. Bawa terus. Baby sorry. Baby. Ya. Sama je. Baby, tunggu aku, baby. Tunggu, Ustaz. Aku nak pegang kamera. Kamera ni duduk depan. Aku duduk belakang. Mana pergi? Nak hilang aku. Jangan laju kan, baby. Kita pernah lalu ke kot ni?
Nak jatuh. Aku tak lalu dia tak jalan lalu macam hari tak. Tengok budak ni sangat cepat ah. Sabar. Oh, dia tak ada. Jom. Dari macam mana? Yang tu. Ini lawa ni. Selamat baby. Slow-slow nah. Tak ada satu orang yang lagi. Tak malah gaji sangat. Satu ni macam lagi. Yang tu. Oh. Ya Allah. Sabar, sabar. Baby, Sat. Baby.
Be, tunggu be. Wish. Pegang dah. Gua. Awak laju. Ada salah bawah tak? Katanya boleh tengok bawah kan? Tu, senang naik. Try jalan bawah. Ha, tu lah. Di mana? Kot ni dah. Ni. Aku dah. Ni jalan bawah. Situ. Kot ni kot besar sikit. Adalah kita lalu kat sini. Ada orang ambil gambar tadi kat situ. Kita tak datang. Tak datang. Bi, jom. Bi, cepat lah. Mana tadi saya bawah? Haji toleh ni daripada atas lincah. Bahaya. Muat tak apa, muat. Ha? Macam ni tak apa. Jalan bawah weh. Jalan bawah tu. Betul ke? Betul kan? Betul ke tak? Di atas. Mana ambil gambar? Oh, penuh ke? Kami ambil gambar. Oh, jalan dia. Berapa tu? Ni ah. Sebelum ni hak bawah tak sampai kan? Hak dekat batu cabang tu. Oh, ni. Jom. Baby jalan. Apa tu? Kawan situ. Baby okey. Ha bukus. Weh nak bukus weh. Mun, pegang GoPro. Nah. Nak buka ni. Kau apa? Ni. Panas. Hei, kau tak. Oi. Baru sembarang. Cadan. Makanan aku dekat ikan. Ha, nak ikan. Ha, aku ada bawa ikan dari kereta. Ikan apa? Ikan bilis. Ikan gapi. Ikan apa? Susah nak jaga dia. Dia berak. Oh, kita kena bersihkan air dia. Mas, aku mau kucing, Mas. Syah! Dia tak ada bawa ikan lah. Tu. Budak ni free hair. Dah. Wih. Weh, nanti dia nampak muka aku. Boleh ke? Mai benda bawa. Boleh? Saya sampai sana saya bawa. Ha, cepat kita.
Cepat! Nak kencing! Weh, no. Mana? Weh. Basuh muka hang, rasa hang tak boleh kipas. Sejuk gila. Basuh muka hang. Lepas tu, tak payah hang tak boleh kipas. Tak payah tak ada. Sejuk gila. Dah. Weh. Tak boleh lah dah. Weh. Lebih hang diam jangan. Weh, tu nak jatuh. Sejuk. Sejuk. Sat baby, sat. Oh. Ni apa nak buat macam mana ni? Tekan handbrake tepi. Tekan brake dulu tak? Tak dia tekan ni. Ha. Tekan. Baby kotor. Tekan. Tolak. Balik kat atas. Ha. Tekan. Ni. Okey. Kalau boleh ni. Tekan brake lah kan? Ha, tekan. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Cak dah. Saya lalu dulu noh. Hitam motor. Hitam. Syah tak acik tak naik. Tak aci. Syah kena wadidau. Saya tukar lalu nah. Jangan. Weh nak kejar. Cepatlah. Tak usah kencing tu. Nanti pakai dekat nenek dulu nanti pusing tu. Kau relax kau. Takut ya aku. Tutup belakang. Dah tu belakang. Dah kata dah. Kami tak ada view. Bunga. Boleh bawa tak relax. Lagi kita ke bawah. Aku dah. Weh, masuk kereta hitam balik. Dah memang hitam. Sedikit luar putih. Oh, ni sebab aku basuh. Oh, nampak. Dia di sana. Guys, kita nak ke Lata Penyel setelah kita turun daripada Bukit Berekeh. Tengkuh Penyel. Gak Ninja kat depan, Syah dan Pak Long. Okay. Layan view perkampungan Rasli kat sini. Dia dah mengusahakan kebun koko. You all guys nak tahu macam mana trek nak ke Lata Penyel, boleh layan YouTube ni. Santai-santai je. Dari sini dah dengar dah deruan air sungai. Ke sini. Yang di depan ini permulaan jam masuk ke Lata Penyel. Okey, kita dah sampai di perkampungan Rasli di Lata Penyel ni. Inilah keadaannya. Rumah-rumah Rasli yang ada di sini. Dah ada kemajuan. Walaupun TV satellite. Pengunjung boleh parking di luar sana ataupun parking kat dalam.
Ini rumah yang dah moden kan. Nampak nak orang asli kat sini mandi sungai. Mandi sungai kat depan rumah dia orang je. Seksi sikit. Panjatkan bawah sikit lah. Okay, inilah keadaan jalannya. Ya Allah, jalan dulu. Ibu slow. Tengah rakam. Tengah rakam. Pak Long nak buat YouTube. Jom. Muka kami ke? Ya, hai. Annyeong. Manis dengan Medan. Medan. Okey, jom. Sian dia sehati lah. Jadi tak seronok lah. Micro sleep memang lah. Ibu tu tadi yang Talia cakap Pak Long kena tolong bawa kereta. Kau tidur ke? Letih. Tambah ibu kemarin balik kerja kan? Tak rehat pun. Balik masak. Terus siap. Terus mai. Habis ke 8. Oh. Lepas tu pukul 9 pergi rumah Magnis. Terus mai. Kita menurun. Jalan menurun setelah mendaki tadi. Lebih kurang dah 15 minit lagi. Kena jalan track yang macam ni. Oh, pacak sikit. Junam ke pacak? Berat. Bawa macam ni. Nak pergi cicah garam belacan lah apa lah. Demi berkelah. Okey. Inilah tracknya. Wow, cantik rama-rama tu. Layan je guys. Sebab keindahan alam ni dia memerlukan sedikit kesabaran dan pengorbanan. Dengar deruan air dia pun dah damai dan tenang. Kita tengok nanti apa keindahan alam yang akan disajikan. Jalan dia macam ni lah. Kita naik turun. Setelah naik kena turun. Kemudian naik lagi. Hati-hati dengan step. Sebab licin. Dia ada nasi, sip, layan. Laluan ramai-ramai berkeliaran, berterbangan anak sungai.
Sampai kat sini dah sejuk dan nyaman saja. Udara yang ada kat sini memang bersih, tidak tercemar. Cantik flora dan fauna di sini. Nampak ramai-ramai dah terbangun berbagai warna. Oh, mak kau. Alamak. Alamak. Licin. Terima kasih. Belum sampai puncak lagi. Saya turun di bawah. Untuk dan keadaannya. Teduh je laluan. Okay, kat sini kena manjat. Tapi ada anak tangga. Kita dah hampir sampai. Kita lemprak. Okay, kita dah hampir sampai ke tapak perkelahan Lata Penyel. Yeay. Ninja di mana? Ninja di Lata Penyel. Hai Uncle. Sudah mandi? Adalah, mari jalan-jalan. Mari jalan-jalan saja. Seorang saja Uncle? Tak ada, ada kawan. Oh, ada kawan. Okay, guys. Kita dah sampai. Layan view tenang, cantik dan bersih. Inilah Lata Penyel. Ni. Itulah. Dah bawa bakar-bakar. Di sini kita dah nampak air terjun Lata Penyel. Di sini disediakan pondok-pondok untuk pengunjung beristirahat lah. Disewakan kan? Kita kena sewa kan dia punya ni. Kalau nak duduk di dia punya pondok ni ada bayaran rasanya. Oh, bokal. Dah nampak Guide Ninja, Pak Long dengan Syah tengah nak menyediakan makan tengah hari untuk berkelah di Lata Penyel. Guys. Okay, baik.
Cantik. Subhanallah. Ramai masyarakat tengah mandi banda kat sana. Ninja mandi. Say hi. Jadi kita tengok apa chef Ninja Pak Long dan Ninja Ifa nak masak untuk masak ni. Bila kau pengen? Apa menu? Apa menu untuk berkelah tengah hari ni? Nasi lemak. Telur mata. Nasi lemak basmati mati. Oh. Kalau steady. Buka. Hari ni kita masak. Hari ni kita masak apa? Nasi lemak. Wah. Sabar dengan telur mata. Sedapnya. Makan apa tu? Garam belacan, buah apple dengan buah lime. Tadi ada harum manis tapi dah habis. Tak ada rekod. Ni sambal. Kita tengah tunggu nasi masak. Dah tunggu nasi masak untuk makan. Lapar tak? Lapar sangat. Cepat nyam-nyam. Berapa biji dah goreng? 30 biji telur nak dihabiskan. Banyaknya. Banyak. Berkelah beramai-ramai kan. Sakit kaki. Dia sakit kaki. Dia injet capek. Kita dekat Laga Penyel. Kita tunggu nasi masak. Lepas tu nanti kita tengok makan ramai-ramai. Nampak lagi ke nasi nak masak? Lapar ni. Dah dekat nak masak ni. Pak Long tengok Pak Long dah bau hanyut dah nasi. Jatuh. Sumpah. Hai guys. Berlatar belakang kan air terjun Laga Penyel. Hari ni Ninja menyediakan menu nasi lemak, kopi guraga. Banyak line up yang turun dari Brekeh dan datang berkelah di sini. Okay guys, di sini boleh je kalau siapa-siapa yang berminat untuk nak camping, boleh camping di tapak perkelahan ni. Inilah pondok-pondok yang disediakan untuk siapa-siapa yang nak camping lah. Boleh juga kalau nak gantung side shoot ataupun nak pasang kemah seperti yang di atas sana tu,